sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND, di Tawau berjaya menumpaskan 2 kegiatan penyalahgunaan dadah dalam 2 serbuan berasingan di sekitar daerah Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Jasmine bin Husin berkata, dalam serbuan pertama, pihak polis menahan 2 lelaki, warga asing berusia 24 dan 27 tahun, kira-kira jam 12 tengah hari tinggi, sebuah rumah tidak bernombor di kawasan Batu 3, Jalan Apas, pada 13 Oktober 2025. Menurutnya, hasil pemeriksaan di lokasi menemui 1 paket plastik Latsina berisi hablo jernih disyaki dadah jenis syabu seberat 0.17 gram lang disimpan di dalam kotak rokok di atas lantai. Katanya ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, dalam serbuan, kedua sepasukan polis dari BSJND, warga asing berusia 30N, kira-kira jam 1.4 petang di hadapan sebuah masjid di Kampung Tawau Lama. Hasil pemeriksaan ke atas suspek yang juga seorang pekerja buruh, pihak polis menemukan 6 paket plastik Lutsina berisi dadah jenis syabu dengan anggaran berat 31.27 gram bernilai kira-kira RM3,440, katanya dalam kenyataan media 15 Oktober 2025. Jasmine berkata, hasil ujian saringan awal air kencing terhadap suspek mendapati positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 bukaan diafragma 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15(1) Akta yang sama. Siasatan awal mendapati suspek dari tangkapan kedua ini berperanan sebagai runner di sebuah kawasan perkampungan dengan upah RM100 bagi setiap urusan penghantaran, katanya.